Tapi tak apalah, ada kita macam apakah manhaj? Manhaj kita dalam apakah manhaj kita dalam Islam? Apa rujukan kita? Pergilah ceramah ustaz mana pun, rujukan apa? Apa dia kata? Rujukan kita apa? Quran dan Sunnah. Tapi bila kita nak beramal, kita kata kena rujuk Quran dan Sunnah. Dia kata kita siapa nak rujuk Quran dan Sunnah? Kita kena tengok ulama. Lepas tu kita tanya budak dulu, ulama PAS ke ulama UMNO? So ini adalah problem apabila bukan kita menolak ulama. Semua mazhab meletakkan kitab dan sunnah. Dan ada orang kata perleh Wahabi. Perleh ni sebenarnya tak ada kaitan dengan Wahabi. Orang yang kata Wahabi ni satu orang yang tak tahu apa. Abang saya tak kunut Wahabi. Dalam mazhab yang paling besar dalam dunia Islam ni mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Hanafi tak kunut, takkan ada Wahabi semua. China, Pakistan, India. Dan orang awam ni kadang-kadang ni minat agama. Dalil lah apa dia sebut, dia pun tak apa nak tahu dalil. Pasal apa? Wahabi sebab tak kenduri arwah. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri tak benarkan kenduri arwah. Kitab Imam Nawawi umpamanya tak benar kan? Hatta kitab di Nusantara Syekh Daud Fatani dia kata Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia daripada mengadakan makanan sebulan atau selepas menanam ia akan mayat merupakan bid'ah yang dibenci ia oleh agama. Itu kitab Melayu. Tengok dalam Furu'ul Masail, Buriyatul Talaq, benda-benda ini disebut dalam kitab Melayu. Tak apalah kita, tapi dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri tak benar. Bahkan lebih penting ialah apa yang disebut dalam hadis. Kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Kami menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam niyahah, yang arti meratapi mayat. Meratapi mayat dilarang. Kerana ada dalil. Oh tak boleh tu Wahabi. Itu bukan jawapan. Orang bagi hujah, awak kena beri hujah. Kata rujukkan Quran dan Sunnah. Oh ni ustaz ni zikir sedap takkan salah. Itu bukan ulai. Itu dia katakan ilmiah, ahli akademik, ahli ilmuwan. Boleh tak ada talqin dia kata Wahabi. Tu orang boleh dia kata tak boleh jawab soalan-soalan muka nakir. Pasal tak ada orang habaq. Saya pernah tanya dia orang lah. Kalau orang tu pergi Mekah, sampai ke Mekah, katakanlah sampai ke Madinah, meninggal di Madinah, tanam di Baqi', perkuburan sahabat-sahabat Nabi SAW. Di sana, di Mekah ke banyak, di Jordan dia apa, tak talqin. Kebanyakan dari Arab sama je. Letak. Orang ni soleh, baiklah di kampung dia. Tanam kat sana. Boleh jawab soal muka nakir ke tak? Orang soleh ni boleh jawab tak? Boleh ke tak? Soalan bocor ni tak beritahu kat dia. Boleh ke tak? Macam mana? Boleh, tak ada siapa bagi tahu. Kenapa boleh? Yang membolehkan amalan dia ke ustaz kat atas bagi tahu? Amalan dia. Katalah ada satu orang duduk kat Malaysia ni, Allah punya Allah duit, awak lari sikit lebih kurang jolo awak lari. Tapi dia mati, dia ambil Tok Imam hak bagusnya. Tok Imam, dia kata saya mati ni, Tok Imam jangan lupa talqin kat saya betul-betulnya. Saya ni suka lupa, dia kata. Jadi habang saya kemas-kemas sikit ha. Tok Imam pun tahu Allah kawan aku ni memang kaki lupa. Kita duk pesan lupa. Wahai fulan bin fulan. Pernah tengok orang panggil? Ni, nah, yang bawah ada kan. Maka nanti akan datanglah kepadamu dua malaikat muka dan nakir. Mereka akan menyuruh engkau duduk dan mereka juga akan duduk. Janganlah kamu takutkan mereka itu hanyalah makhluk Allah. Mereka akan bertanya kepadamu soalan, siapakah Tuhanmu? Siapakah Rasulmu? Itu berat soalan. Maka jawablah engkau dengan lidahmu yang fasih. Janganlah engkau gentar. Member dia yang lain tu, member kita punya teruk. Tok Imam kata relax. Cool. Kita pun kata kat Tok Imam kata ni, sekali lagi aku ulang soalan yang pertama, jawablah Allah Tuhanku. Sekali lagi aku ulang, kerana kau suka lupa, Allah Tuhanku.
Dan aku tahu kau ada masalah kelupaan ni. Aku telah tulis sedikit nota di tepimu. Ya, kalau kau semasa kami nak balik nanti kamu bolehlah study sikit. Saya nak tanya, kalaulah dia panggil tu imam paling berulang 3-40 kali bubuh tip ke tepi pun, dia boleh jawab kata, kalau dia tidak beramal soleh, saudara bersetuju tak dengan perleh yang membolehkan orang jawab ialah amalan salih? Setuju tak? Why is it different? Dok, dia kata bukan, talqin tu nak ajak orang atas kubur. Hak dok main tu, ajak apa habaq kata cool ya? You nak ajak? Oh, ada riwayat apa? Riwayat itu pertama tidak begitu kuat. Dan kemudian riwayat yang disebut daripada Abu Umamah Al-Bahili dan seumpamanya, dia tak ada kata macam sampai Malaysia, macam kita kata. Ketahuilah kamu bahawasanya syurga itu benar, neraka itu benar, ni akan benar. Itu saja dia kata. Sebab tu kita taklid, kita blind imitation, because people do it and we do it. Kerana orang buat dan kita buat lah. Tapi kita tak pernah bertanya, betul kan? Kalau orang mati dengan kita buat kenduri, bayar kat tu imam baca, maka dia boleh selamat. Orang kaya masuk syurga. Dia kata, aku hampa pergilah semayang masjid pelan-pelan, hampa miskin. Aku duk ada 3-4 bilion tu. Mati aku bagi kat tu imam 1,5 juta, tu imam lompat dah. Apa tu imam 1,5 juta kan, jangan stop tiap-tiap hari tu imam tak pahala habis. Dia duk tunggu je, relax, mai pahala. Boleh ke? Dengan itu maka siapa yang kaya masuk syurga. Orang yang miskin, pelan-pelan lah kau kena. Tak ada siapa nak baca. Ni, Assalamualaikum lah. Lepas ni kita nak main rumah sikit, ada kita nak bacaan kawan kita meninggal Isteri dia pun dah sedia roti mayat sikit. Kita minta maaf lah, aku pun nak kerja ya. Dia ada roti biskut kering. Ni dia ada sedia sikit makan ni, mi udang sikit. Dan insyaAllah siapa-siapa yang main ni dia akan bagi seorang RM50 sampul. Oh, dia kata memang malam ni aku pun tak ada apa, jom kita pergi. Masuk syurga saja orang kaya. Is that religion? Siapa orang boleh? Sebab itu saya kata pada tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, agama dibina di atas amalan saleh. Jika tak, semua agama jadi permainan. Sebab itu kita tengok sekarang ni golongan agama mengambil kesempatan daripada semua peluang ini. Selawat-selawat yang dia buat, dia malas nak sebut. Harga dia 70,000 satu orang kena bayar. Tangisan tu, ya Allah, bukan tangisan saja, tangisan berbayar. Sebab itu kita perlukan ketulinan agama. Macam mana nak tahu ketulinan agama? Tak ada cara. Mesti back kepada yang asal. Asal ada kat siapa? Quran dan sunnah. Macam mana dalam teks hadis kita amal macam tu. Itu manhaj Meripolis. Kita tahu banyak pandangan. Nak tanya pandangan ulama, saya nak beritahu banyak. Di kalangan para ulama ada menganggap bahawasanya sembahyang Jumaat sunat muakkad. Abang kat orang Melayu ramai tak mai. Tapi kita tak boleh terima semua pandangan itu. Kita tengok banyak pandangan, takkan semua nak kata. Satu kata boleh ambil cukai tinggi, satu kata tak boleh ambil cukai tinggi, satu kata barang ketetapan Tuhan. Lagi pening. Tapi semua mengaku agama belaka tu. So yang menyelamatkan kita balik kepada teks Quran dan kita tanya, what is your proven? What is your proof? Mana bukti? Oi, ada ulama kata. Ramai ulama kata macam-macam. Ramai ulama kata macam-macam. Siapa dia ulama? Ada Persatuan Ulama, ada AJK Ulama. Dalam PAS pun ada ulama banyak. Ulama PAS pun berbeza pendapat juga kan. Tu tak kira ramai ulama UMNO lagi. UMNO pula ada ulama tua, ulama muda pula. So kita akan ada banyak perkara
yang mana kita tak akan dapat selamatkan diri kita, melainkan sentiasa kita kena bertanya, di mana dalilnya daripada kitab dan sunnah. So apa manhaj kita? Kita nak bukti bagi setiap amalan Quran dan sunnah. Baca kunut, bukan kita musuh orang baca kunut, tak ada ke orang perleh pergi kat mana-mana negeri dengar orang baca kunut, subhanallah tu imam, tak ada. Cuma kita tak baca. Sebab kita tak baca kerana kita dapati riwayat yang tentang bacaan ini tak kuat. Contoh orang boleh main pasal apa? Bismillah pelan. Bukan benda tu bukanlah orang bismillah kuat jadi sesat dah. Tapi kita pilih perlahan sebab walaupun ada kerana di dalam riwayat Bukhari, di dalam Muslim, Anas bin Malik menyatakan dia sembahyang di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar. Semua mereka wakanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillah. Mereka semua membuka sembahyang dengan alhamdulillah. Dan Anas kata dia tak walam asma ahadan minhum. Aku tak dengar seorang pun di kalangan mereka yang menyatakan bismillah. Anas kata. Walaupun ada anak murid Anas, Humaid telah meriwayatkan dia kata bismillah, tapi riwayat dia tak kuat. Kerana anak murid Anas ni ramai, mungkin dia keliru. Berbelah-belah orang murid, seorang kata lain, hak lain kata macam lain. Kita kena pakai hak lain. Katalah satu guru tu ada 15 orang murid, 14 kata lain, seorang kata lain. Nak pakai 14 kan seorang? Kena pakai Anas. Anak murid Anas umpamanya Ishaq bin Abdullah, Ayub As-Sakhtiyani, Thabit Al-Bunani, Al-Hasan Al-Basri, Hammad bin Abi Sulaiman, A'id bin Shuraih, Qatadah bin Di'amah, Abu Qilabah, Malik bin Dinar, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Nuh, Mansur bin Zadan. Ini semua anak-anak murid dia yang mendengar daripada dia. Abu Sumamah, Yazid, Ayub bin Abi Hind, semua anak-anak murid Anas ini boleh apa? Semua anak murid Anas ini telah meriwayatkan sama macam mana bahawasanya tidak dimulakan dengan bismillah. Kalau ada orang bismillah, kita tak kata sesat. Kita prefer tidak bismillah kerana kita rasa pandangan ini lebih kuat. Seorang tanya, nak macam mana nak pilih? Kerana kita rasa pandangan ini lebih kuat. Kerana ini adalah Bukhari, adalah Muslim. Tak ada orang bismillah kat kampung saya kuat. Habis tu imam tu masuk neraka. Bila kita kata masuk neraka, kita bukan pegang kunci dia. Habis tu orang perlihat tak bismillah, takkan dia pun masuk neraka tak? Kan? Jadi ini masa kita, kerana dalam hidup ini kita ikut apa yang kita faham. So orang perlih kebanyakannya biasanya mereka, oleh kerana mereka lain sikit, mereka faham. Habis kenapa perlih saja sikit ya yang tak bismillah? Ramai yang bismillah dalam dunia ni. Tak betul. Pergi ke Masjidil Haram tak bismillah pelan. Pergi Masjidil Haram tak kunut. Ada orang Melayu kata Allah sesatlah tu imam Masjidil Haram. Sebab tu ramai geng-geng Masjidil Haram, imam-imam dia kalau main perlih. Pasal sama. Takkan imam Masjidil Haram, Masjid Nabi semua jadi sesat. Pasal Islam turun di Kampung Baling, takkan macam tu. Jadi ini baguslah bila tanya soalan tu, supaya kita faham apa yang diamalkan. Terima kasih banyak. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jadi jazakallahu khairan kepada Dr. Mazhar.